Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Kalau hari tu FY dah terangkan tentang kalau harimau jadi khalifah kan kat muka bumi ni, apa akan jadi. So hari ni kita sajalah fikir-fikir andai kata iblis jadi khalifah. Apa jadi tuan-tuan puan kalau iblis jadi khalifah dekat muka bumi ni? Yang pastinya iblis ni makhluk yang tak patuh dan tak taat lah. Makhluk yang jahat lah kiranya kan. Jadi confirm lah porak-poranda lah dunia kan. Habis dunia penuh dengan perang, penuh dengan hubungan sejenis, penuh dengan kisah rogol, penuh dengan orang makan rasuah kan, orang enjoy secularism kan, bergaduh sana, bergaduh sini kan. Polis-polis pun tak payah cerita lah, polis-polis pun buat jahat kan. Tapi kalau tengok balik kan, macam dah berlaku je kan. Betul tak? Yalah, kalau cerita iblis memerintah kan, dia dah jadi macam tu lah. Yahudi ambil tanah kan, Yahudi ambil tanah, Yahudi pun yalah membunuh sesuka hati je, membunuh, merogol, meletupkan rumah orang sesuka hati kan. Tak sama macam iblis kan kalau dia memerintah dunia. Memang porak-poranda lah dunia ni kan. Memang perang takkan berhenti lah, memang pergaduhan takkan berhenti lah. Betul tak? Tapi dia fikir balik kan, Yahudi ambil tanah kan. Ada juga orang-orang kita yang ambil tanah-tanah orang lain kat kampung tu kan. Kalau kita iblis dia menghasut kita untuk makan rasuah kan. Ramai orang-orang kita yang makan rasuah pun kan. Ramai je yang seks bebas kan. Ramai je yang lelaki nak jadi perempuan kan. So iblis tak jadi khalifah pun nampak gayanya dalam diam tu dia jadi khalifah jugalah. Pasal apa? Pasal kita ikut kan apa yang iblis suruh kita buat kan. Masya-Allah, astagfirullahalazim. Jadi tuan-tuan puan, fikirkanlah. Kan Allah kurniakan kita akal, Allah jadikan kita manusia untuk jadi khalifah di muka bumi ini, bukan untuk merosakkannya tetapi untuk memakmurkannya. Jadi kena fikir, kena kalahkanlah tipu daya iblis dan syaitan tu kan. Tu cerita dia tuan-tuan puan. Sebab itulah Allah jadikan kita manusia sebagai khalifah dan bukannya harimau ataupun bukannya iblis. Sebab kalau iblis yang dan kuncu-kuncu dia yang jadi khalifah kat muka bumi ni, habislah porak-poranda lah. Kan lagi cepatlah kiamat sampai agaknya. Alright tuan-tuan puan, itu 3 minit. Jangan lupa follow FY kalau anda nak dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat seterusnya. InsyaAllah. Tengoklah apa yang lalu kat otak FY nanti. Yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.